Assalamualaikum semua pelajar-pelajar. Anda semua sihat? Sihat. Jackie, sihat? Christina, sihat? Fiona, sihat? Okey, hari ni cikgu nak ajar kamu pasal mengenai huruf fonik sebab cikgu dapat tahu ramai di antara kamu ni yang tak pandai lagi asas huruf. Okey. Nama cikgu adalah Cikgu Amirul. Okey, objektif cikgu hari ni nak ajar kamu, yang pertama adalah pelajar dapat mengenal huruf dengan baik. Yang kedua, pelajar dapat mengenal bunyi awal objek bergambar. Yang ketiga, pelajar dapat memberi respon yang secara aktif semasa aktiviti kelas ini berlangsung. Apa itu huruf fonik? Istilah huruf fonik merujuk kepada yang dikaitkan dengan setiap huruf atau gabungan huruf dalam sebuah perkataan. Dia berbeza dengan nama hurufnya. Kaedah fonik ialah satu kaedah yang membaca, di mana murid diajar untuk menggabungkan bunyi ini untuk mengeja perkataan. Contohnya, kejap lagi cikgu akan tunjukkan video berkenaan dengan huruf fonik. Dan contoh huruf tu contohnya A. A apple. Dia macam tu. So, dia akan dengan perkataan dan dengan gambarlah dengan... Okay. Tapi, sebelum cikgu nak ajar huruf fonik, cikgu dapat tahu di antara kamu ni ramai lagi yang tak kenal huruf abjad. Okey, cikgu nak semua, jom kita nyanyi sama-sama tau. Okey, cikgu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Okey, ini adalah asas huruf abjad. Sebab cikgu tahu ramai di antara kamu ni masih belum tahu pasal huruf-huruf ni. Kalau kata asas lah. Okey, jom seterusnya kita pergi ke huruf fonik. Ayam, Ayam, badak, cherry, donut, apple, fairy, gajah, harimau. nyanyi sama-sama tau. Ipe, jarum, ketam, lampu, monyet, nasi, oranye, payung. Boleh semua? Quran, rakit, siput, tupai, ular, van, whistle, xylophone, yo-yo, zirafah. Okey. Itu semua huruf-huruf fonik. Contoh kad yang cikgu tunjuk kepada kamu ni yang bermula huruf A. A awan, api, ayam. Maksudnya perkataan huruf tu dia dimaksudkan dengan benda. Sekarang huruf U. Contohnya huruf U kita boleh dengan ubi, ulat, ular. Maksudnya nak mudahkan kamu ingat perkataan huruf tu. Contohnya ayam, maksudnya senang pelajar-pelajar macam kamu ni nak ingat. So, cikgu nak uji minda kamu. Kamu dah betul-betul faham ke tak? Jom kita buat latihan sama-sama. Siapa wakil? Minta wakil. I ni untuk apa? Saya. Boleh. I untuk itik. Betul. Yeay. You pula? Saya. Boleh. Silakan. U untuk ular. Betul. Yeay. Pula? Saya, Cik. Boleh.
A untuk apa? Apple. Betul. Okey, dah faham. Okay, U kat bawah tu pula. Un. Ha. Un. Ha. Unta. Betul. A pula. Almari. Betul. Hari. I. Ikan. Betul. Okey, A pula. A. Api. Betul. Yeay. I apa? I. Iguana. Betul. Ubi. B. Betul. Okey, seterusnya. Yeay. Sebutkan perkataan. Siap, kamu semua dah faham. Tengok gambar tu dah tahu dah. Apa perkataan awalan dia? Huruf kat depan dia tu apa? Siapa boleh jawab? Wakilkan. Cikgu minta wakil. Saya. Boleh. Huruf apa kat depan? Udang. Udang, betul kan? U. Okey. Gambar seterusnya. Huruf apa? Nak Saya. menggambarkan. Boleh. Boleh cuba. I. Ya ke? A. Apple. Apple. Betul. Apple. Okey. Yeah. Gambar terakhir. Huruf apa? Dah ada. Ikan. Ikan. cikgu. Betul. Okey, nampaknya semua dah faham huruf fonik. Okey, seterusnya mari kita mengenal suku kata. Perlu ke? Penting ke mengenal suku kata ni? Apa kelebihan dia untuk awak-awak semua, untuk pelajar-pelajar semua? Membantu murid membaca dengan lebih lancar tanpa mengeja huruf satu persatu dan meningkatkan kefahaman tentang struktur kata dan memudahkan pengecaman perkataan yang lebih panjang. Dan pelajar dapat membina asas yang kukuh untuk menulis dan membaca secara lanjut. Contohnya, bi, bu, ba, bu, ba, bo. Itu perkataan dia punya singkatan. Ba, bi, bu. Okey, seterusnya. Okey, suku kata ni dia ada dua. Ini suku kata terbuka. Maksudnya, contohnya baju. Maksudnya baju tu dia ada dua suku kata. Baju. Bakul. Ada dua kan? Bakul. Menara. Ada berapa? Menara. Ada berapa? 3. Suku kata. Betul. Okey. Ini pula. Dah apa? Dagu. Dagu. Betul. Dia ada berapa suku kata? 2. Betul. Meja. Betul. Ada berapa suku kata? Ada 2. 2 juga. Mata ke mata? Mati. Mata. Mata. Ada 2. Ada berapa suku kata? 2. 2 juga. Okey, nampaknya dah faham. Okey, kita pergi seterusnya suku kata tertutup. Suku kata tertutupnya maksudnya satu perkataan saja dan menggambarkan maksud tersebut. Contohnya jam. Okey, jam. Dia tak ada pecahan tau. Pelajar sebut je satu huruf tu dah menggambarkan, dah memaksudkan gambaran tersebut. Kalau jam, awak dah boleh membayangkan. Betul tak? Betul. Okey, jom kita uji minda. Nak tengok pelajar-pelajar ni faham tak? Okey, kita teka jenis suku kata. Bola. Bola suku kata terbuka ke tertutup? Terbuka. Terbuka, betul? Bola. Bola. Sebab dia nak lengkap, nak habiskan satu ayat tu, dia ada 2 suku kata, betul kan? Okey. Kereta, wakil? Kereta suku kata apa? Terbuka ke tertutup? Terbuka. Betul. Kereta. Kereta. Ada 3 suku kata. Ada 3. Betul. Okey, kita seterusnya. Tin, suku kata terbuka ke tertutup? Tertutup. Tertutup. Betul. Basikal? Terbuka. Terbuka. Sebab dia basikal. Pil. Terbuka ke tertutup? Tertutup. Tertutup. Pin pun? Tertutup. Tertutup juga. Okey. Tertutup. Pin. Nampaknya semua dah faham.
Tin pil. Maksudnya sini ada berapa terbuka? Semuanya ada berapa? 3 terbuka. 3 terbuka, 3. Tertutup. 3 tertutup. Betul. Okey, nampaknya semua pelajar dah faham apa yang kita belajar pada hari ini. Seterusnya, kita belajar main pula permainan bahasa. Ni kita main suka-suka je. Objektif permainan bahasa ni untuk menggalakkan pelajar mempelbagaikan kosakata. Yang kedua, memupuk penyertaan secara aktif. Pelajar ni lagi aktif dalam kelas. Maksudnya, pelajar ni tak duduk diam. Kita nak menggalakkan pelajar ni lebih banyak bercakap, bergaul dengan kawan-kawan dia. Yang ketiga pula, yang terakhir, murid akan berinteraksi secara aktif dalam kelas. Okey, jom kita cuba. Okey, lengkapkan perkataan atas tu dengan ni huruf yang cikgu dah bagi ni. Perkataan mana yang sesuai untuk menggambarkan yang tu kat belakang tu? Sayang. 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 Betul. Lagi? Yeah. Kalau udah yang Sayang. Betul. Goyang. Betul. wayang. Betul. Joyang. Goyang. Mana boleh doyang. Apalah. Joyang maksudnya tak sesuai lah kan? Tak kena lah sebab kita tak ada maksud. Puyang. Lagi tak ada kan? Goyang. Okey, so yang ada adalah wa, sa, Go. go, goyang, dah, yang. Dayang. Dayang. Okey, nampaknya pelajar semua dah faham. Semua pelajar faham tak pelajaran malam ni? Faham dah? Huruf fonik faham? Faham. Suku kata ada berapa? 2. Suku kata tadi ada berapa? Suku kata tadi Dua. ada berapa? 2. Suku kata apa? Terbuka, tertutup. Betul. Okey, semua nampaknya dah faham. Okey, itu sajalah kelas kita pada malam ini. Terima kasih semua pelajar yang sudi masuk kelas cikgu pada malam ini. Dah boleh. Terima kasih stop recording. cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Bye. Bye-bye cikgu. Cikgu bye-bye cikgu. Cikgu Bye-bye. Bye lah cikgu.